Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antas samiul 'alim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Rukun yang ketujuhnya memberi salam. Rukun semaya banyak beri salam, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi, dan tidak disunatkan wabarakatuh supaya semaya hak lain dah supaya atas yang muktamad. Ke satu sikit di bawah, memberi salam itu wajib. Kerana bahasanya semaya jenazah itu ialah semaya yang wajib baginya takbiratul ihram. Bila takbir itu ada, sudah dengan salam. Maka wajib keluar daripadanya dengan memberi salam seperti sekalian semaya yang lain. Dan adalah salam itu kamarnya pada takbir yang keempat. Dari sunat menyaringkan dengan salam. Maka salam di sini seperti salam segala semaya yang lain pada kefiatnya mati di atas. Jadi salam ini seperti semaya yang lain lah, sama ya. Dan berbila-bila dua salam juga. Khilaf bagi orang yang berkata disimpan atas satu salam juga. Ada ulama katanya semaya banyak ni salam sekali ya, bukan dua tak. Ada orang kata ni. Memberi salam di hadapan mukanya. Memberi salam di hadapan muka. Masuk salam sekali ya. Dan jika tersebut dalam majmuk bahawasanya ialah yang terlebih masyhur sekali pun. Kata satu salam. Maka jika disimpan atas satu salam, maka hendak memberi salam pada pihak kanan. Seperti kata Syibra Mullas. Asal banyak-banyak ni. Menurut pandangan yang muktamad dua salam kanan kiri. Ada juga yang mengatakan satu salam, tapi kalau kita nak ambil satu salam, ambil kanan lah, kiri kami. Itu salam. Dan sunat diangkatkan dua tangannya pada segala takbir yang empat. Akad ni berbetulan dengan dua bahu. Ini bahu. Tu. Betul dengan bahu. Dan dihantarkan dua tangannya, kemudian daripada tiap-tiap takbir dihantar di bawah dada. Supaya semaya hak lain lah. Seperti segala semaya yang lain. Sama lah. Dalil akad tangan tu kita tunggu sikit apa dua tu. Pada hadis Abdullah bin Umar, adalah Abdullah bin Umar itu mengangkat kedua tangannya atas semaya jenazah tiap-tiap kali takbir. Satu hadis pun tak apalah. Hadis lagi pulanya riwayat oleh Tirmizi daripada Abi Hurairah
Maksud hadisnya adalah Rasulullah bila bersemaya di atas jenazah, beliau mengangkat kedua tangan pada awal takbir. Selepas tu kemudian beliau meletakkan tangan yang kanan di atas yang kiri. Tak okey lah, tak buat dada. Habis itu. Bermula makmum yang terkamar dia daripada imamnya dengan satu takbir dengan tidak uzur hingga masuk imam pada takbir yang lain. Batal semaya. Kena beringat. Jadi sini ada muafiq masbuk juga banyak-banyak. Imam takbir yang kedua dah makmum tak ada lagi. Tak ada uzur ke apa pun, dah relax jaga dia. Batal semaya. Dia kena tunggu imam dah. Tapi kalau dia uzur tak apa labak baca. Ya supaya labak semaya biasa muafiq masbuk sama. Seperti masuk imamnya pada takbir yang ketiga dan makmum pada takbir pertama. Padahal tak ada uzur apa kali dah. Takbir mula sekali juga. Temegi dua, makmum satu lagi. Temegi tiga, makmum satu lagi. Padahal duduk satu lagi tak ada uzur ke apa. Hak tu tak boleh lah. Ataupun masuk imam pada takbir yang keempat dan makmum pada takbir yang kedua. Tak boleh. Kerana mengikut imam pada sembahyang mayat ini tidak nyata. Melainkan pada solat takbir. Dia tengok ada takbir lah. Dia putar sepangang rokok. Kiyah sembahyang biasa. Dan yang tersebut itu terkamar dia yang keji. Sebab tekah sampai kedua takbir ni. Yang menyerupai terkamar dia dengan satu rakaat dah. Maka jika terkamar dia makmum dengan uzur. Bagaimana uzur? Seperti lupa ia akan kiraah. Dia terlupa nak baca dah. Baca ingat baca apa? Dia mengira takbir lain dah. Hak tu tak batas semaya. Sebab dia lupa. Makmum. Dan jika terdulu makmum atas imam, imam tak buat lagi, makmum buat dah dengan satu takbir, tak batas semaya. Tapi pihak tu satu takbir ya. Kalau lebih tak boleh. Makmum buat dulu, imam tak buat lagi. Dan hendaklah takbir oleh yang masbuk dan yang membaca yang Fatihah. Kita mari tak ada dah, kita mari takbir, kita baca Fatihah, baca setakat dia lah. Dan jika ada imamnya itu dari takbir yang lain daripada takbir pertama sekali pun. Baca lagi Fatihah itu. Sebab kita masbuk. Kerana dipeliharakan tertib semua diri. Maka jika takbir imam akan takbir yang lain pula dulu pada baca Fatihah, makmum akan Fatihah. Hendak yang takbir mengikut imam. Dan gugurlah Fatihah daripada. Jadi Fatihah kita setakat mana kita dah tu. Kalau tak ada tak nak baca. Kita mari takbir tu buat Allahu Akbar, takbir lain dah. Allah buat lain dah kita. Supaya kita mari semaya biasa dah. Tak ada Fatihah, rokok kan dengan takbir lah. Sama lah. Supaya semaya dah. Dan jika takbir takbir akan takbir lain, padahal makmum dalam baca Fatihah, hendak ditinggalkan baca Fatihah. Jadi baca setakat boleh, tak tinggal dan mengikut akan imam. Dan apabila memberi salat ke imam, hendak didatai oleh masbuk itu akan bagi hak tinggal daripada beberapa takbir. Tambah syukurlah takbir, tak ada buat lagi. Dengan segala zikir hak wajib, hak kena baca, doa kan, selawat kan, baca, belajar sunat. Jadi kita tambah baca kita dah. Takbir sudah dah. Dan sunat bahawa jangan diangkat jenazah banyak hingga selesai yang masbuk daripada semaya. Tunggu dia sudah berlaku dulu nak akid mayat. Tetapi tidak mengapa diangkat jenazah dulu daripada selesai semaya. Boleh akad tapi sunatnya nanti dia sudah semaya. Jadi masbuk. Dan jika dipindahkan daripada kiblat sekalipun. Dan jika lebih bagai yang antara keduanya atas 300 hasta sekalipun. Dan jika di dinding antara keduanya oleh dinding sekalipun. Padanya boleh nak akad. Masbuk dah sudah lagi dah. Dan jika takbir ihram ia atas jenazah yang dibawa berjalankan dia. Banyak dia hendak bawa kita takbir semaya. Sah ia. Tapi dengan syarat bahawa ada jenazah itu pada pihak kiblat pada ketika takbir ihram. Memang duk semuanya pergi kubur boleh kiblat boleh kita belakang Allahu Akbar. Semaya. Tapi banyak kena kiblat lah.
malah lagi kubur takbir situ. Sama tak jalan boleh 15 jaga dah sudah dah takbir 4 kali. Bawa ke malah tak ada lupa. Tapi dan ketiadaan dinding pada permulaan semaya. Kau takbir ini tak ada disekat tak boleh. Dan bawa tak lebih bagai antara keduanya atas 300 hasta. Sebab tu kau dah kata 20 menit. Tak apa lagi. Banyak bakonok dah kita duk takbir yang 3 lagi. Boleh? Hingga selesai semaya. Lebih 300 tak boleh lah. Dan tidak mengapa dinding antara keduanya pada pertengahan semaya. Bawa takbir 1 kali dinding sampai sekat situ. Lagi. Tapi syarat permulaan itu jangan ada dinding. Ni masalah apa? Masalah takbir semaya tengah dah bawa banyak pergi kubur kan, banyak tubik pergi masjid. Kita maya awal lagi. Syarat kena kiblat, syarat jangan lebih 300, syarat jangan ada dinding pada mula-mula. Dan tak disyaratkan berbetul le atasnya muktamad. Tak mesti betul banyak sengit tak apa. Kita dengan banyak kena betul le tepi tak apa. Syaratkan betul. Bermula syarat bagi sah semaya-maya itu seperti segala syarat semaya lain lah. Syarat sah. Seperti sucinya, menutup aurah dan lain. Lepas tu kita kembali pada syarat semaya pada awal-awal kita lah. Dan suci barang yang berhubung dengan dia. Dengan banyak. Dan mendorak najisnya pada kaki pengusung. Jadi gerai itu kan najis dah. Banyak tu atas. Ingat balik tu. Yang diikatkan banyak atasnya. Banyak kita ikat. Itu tak boleh. Peheh kata ikat kalau banyak kita letak saja tak apa. Gerai kaki 4 butung. Kaki ada najis. Lepas tu kita hafal ikat atas kita tak banyak. Tak jangan ikat tak apa. Kalau ikat tak boleh. Kira gitu. Peheh pada diikat tu. Bahkan tidak mengapa berhubung dengan najis yang di dalam kubur. Dalam belak dia, dalam dah. Karena bahawasanya kubur ni seperti pecah banyak. Situ tempat banyaknya hancur situ dah. Maka itu tidak menegahkan sah semaya atasnya. Semaya atas kubur tak apa. Tapi kena berlapik kaki. Berlapik ni dia dua cara. Kadang-kadang kita perhati kat buat apa selipar dia pecah jejak atas tu. Tengok. Orang tua dulu dia bijak lah ulama kita ni cara banyak-banyak kubur. Nah hapatika bersalah mari sore tak apalah jak atas selipar. Dia jak dengan pakar tak suka. Jinjak tu. Kalau kita pakai selipar semua pas dalam. Dan najis dah tak boleh kita berhubung menanggung najis. Tapi kalau kita jinjak atas tu dia bila katanya bukan kita menanggung najis tak. Suku-suku. Kalau jinjak atas, najis bawah malah dia tu. Itu cara itu dulu buat tu. Itu duduk kira kata pecah selipar tu kalau selipar najis ada. Kalau selipar tak ada najis, bakar tak apa. Okey mesti kena buat tak atas dak. Itu panggil halusi lah ulama tu kira halusi. Harus mai dikubur. Yakni bawah. Disyaratkan bagi sah semaya tah mayat itu syarat-syarat semaya lain, maka ia seperti semayanya pada segala semaya lah. Maka disyarat baginya bersuci pada najisnya ada pada badai dan pakaian dan tempat. Dan bersuci daripada hadap besar dan kecil. Tak kena hurai tu baca selit ke dia. Dan berhadap kiblat syarat lah. Dan menutup Allah. Seperti disyaratkan juga mendulu mandi banyak. Dan tak ada syarat baginya waktu. Tak ada masanya banyak ni lagi sudahlah. Dan harus ia tiap-tiap waktu. Pasal tak apa. Dan tidak dimakruhkan dia pada segala waktu yang dilarang padanya. Ada waktu hak lari dalam buat semaya tu, tapi jenazah tak ada waktu hak lari. Karena bahawasanya ia semaya banyak semaya yang mempunyai sebab. Dia panggil semaya ada sebab mati tu lah semaya. Dan gugurlah fardu semaya mati di atas. Dan gugurlah fardu semaya banyak itu dengan dikerjakan oleh seorang laki-laki. Jadi kalau ada orang semaya sore pun tak apa dah. Jadi hal lain tu lucuk dosa lah. Dan jika ada yang kanak-kanak yang memayit laki-laki serta ada yang balik sekalipun. Orang balik ada tak semaya, budak memayit semaya, tak apa dah. Gugur fardu. Fardu ni fardu kifayah. Kalau seorang buat pun tak apa dah.
Dan tidak gugur fardunya semaya banyak dengan dikerja oleh segala perempuan dan khonsa. Kau tinoh jom aja, ya tidak tahu. Mari ya 4-500 orang buat dia. Tu pakai tinoh. Timai pun tinoh mesti kapung. Tak ada. Orang ramai. Jika ada di sana tu laki-laki yang baliklah, ada gambarnya. Ataupun ada di sana tu kanak-kanak mumayyi yang hendak disemayakan. Satu tak ugut. Adapun jika ada di sana kanak-kanak mumayyi tetapi angkan ia daripada disemaya. Budak mayyi ada tapi tak mau semaya, maka gugurlah fardunya dengan dikerja oleh perempuan. Hak tu kalau budak tina buat pun tak apalah, gugur. Aku dua di bawah sikit. Yang ni tidak gugur fardu semaya itu dengan perempuan dan khunsa. Jika ada di sana itu laki-laki yang ramai ataupun seorang laki-laki ataupun kanak-kanak yang mumayyi pada kaumnya asah. Pada tempat semaya tak banyak. Kerana bahawasanya padanya itu mempermudahkan dengan banyak. Dan pula kerana bahawasa keahlian laki-laki bagi ibadat terlebih sepenuh yakni daripada perempuan. Berjata ini sebuah ahli itu dia lebih. Maka adalah doanya itu laki-laki lebih hampir kepada diterimakannya. Dan apabila tidak ada di sana laki-laki, maka wajib semaya atas perempuan. Dan tak ada siapa dia ada, tidak. Dan gugur fardu dengan dikerja oleh mereka itu perempuan. Ketika tidak ada lelaki. Bila tak ada orang gugur. Dan bersemaya mereka itu keseorangan, tidak berjemaah. Kerana perempuan itu tidak disunat bagi mereka berjemaah pada semaya tamanya. Buat sore-sore. Berjemaah tak, sore-sore. Kata Imam Syafi'i, maka jika semaya mereka itu secara berjemaah, maka tidak mengapa. Sebab tak apa juga nak jemaah, tak apa. Ambil hak ni luas sikit. Habis itu mata dak. Dan lagi disyarat pula hendak ada semaya banyak itu kemudian daripada dimandikan dia. Kalau tak boleh mandi pun atau ditayamumkan dia. Lepas mandi lepas tayamum. Maka jika suka mandi, nak mandi payah ataupun tayamum. Tayamum tak boleh tak? Seperti yang jatuh dalam lubang yang tak dapat dikeluarkan. Lubang halus dalam, nak buat tubik tak boleh. Mandi tak boleh, tayamum tak boleh. Dan tak dapat dimandikan dan disucikan. Tidaklah disemayakan dia. Bagi kamu gitu. Semaya gana. Kerana tak dapat syarat tersebut. Jadi bila tak ada syarat, ternapinya masyru'. Idzan tafasyartu intafal masyru'tu. Tapi bila adanya syarat, tak mesti ada masyru'. Bila tak ada syarat, masyru' tak ada. Bila ada syarat, mestinya tak mesti ada masyru'. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Itu kaedah dia. Dan disyaratkan pula pada semaya mayat yang hadir, jika ada ia dalam kubur sekalipun. Dia boleh hadir juga bahawa jangan ia membelakangkan dia. Jangan belakang, kita kena tak je terdepan lah. Tapi kalau gaib tak apa, belakang tak apa. Dan jangan ada jauh antara mayat dan antara yang semayakan dia itu lebih daripada 300 hasta takriban. Jauh 300 hasta jauh ni. Kat 150 mil kan tu. Jauh. Walaupun jika ada keduanya itu dalam masjid, tu tak apa, lebih tak apa. Kerana mayat tu menempati imej dah. Seperti imej. Tapi kalau semaya gaib, mayat belakang tak apa. Kita tepuh dengan mati tak ada air. Tapi gaib lah semaya itu semaya dah. Pagi tadi semalam dia semaya dah. Kita nak semaya gaib hari ni. Maya sini tak apa. Mayat duduk dulu kita duduk sini. Tapi gaib. Kalau kita pergi di kubur tak boleh kena duduk belakang dia. Itu lah. Itu hak semaya hadi banyak lah. Dan tidak disyaratkan semaya itu kamarnya pada dikapelkan. Jadi kita nak semaya ni kena mandi je. Kapel tak lagi tak apa. Semuanya tetapi makruh disemaya mayat dulu daripada dikapel. Kan dia kamarnya. Jadi kalau tak kapel lagi kita semaya dah makruh. Sebelah balik kata sah tak ada apa lah.
maka tak haram disemayakan mayat. Dan jika tidak menutup aurat sekalipun. Mani dah, tak ada kata apa lagi. Oh ya, boleh. Dan wajib didahulukan semaya mayat atas tanah. Dia kena tak semaya dulu, tanah tu hak belakang sekali. Maka jika ditanihkan mayat dulu, kemudian dulu daripada semayakan dia. Nasa berdosa segala yang menanih. Dosa habis. Tetapi gugur fardunya dengan disemaya atas kubur. Baiklah. Banyak maka usung ke kubur, usung ke tanah lalu. Payah lagi tak. Dosa tu, dosa orang juga tanah. Lepas tu lepas tanah faham lagi nak semaya. Fardu gugur lah. Tak ada orang buat ni. Biasanya orang ni semaya dulu baru tanah. Hak tak ada tu mai kubur. Gitu. Mana takdir kalau ada lagu tu. Maka gini kita tanah dulu, kita semaya sebentar lagi. Hukumnya orang juga tanah tu haram. Orang hak semaya tak kubur tu lucu fardu. Gitu. Kerana tak dibungkarkan mayat bagi kerana ada semaya. Mayat ni kali kita tanah nak gali untuk semaya tak ada. Tapi kalau kita gali untuk nak apa? Nak kapal, nak mandi, hak tu boleh kan? Selama tak berubah lah. Ya kan? Kalau gali nak semaya tak ni, hang gali semula apa nak semaya. Yang ni semaya dah tu. Dibila katanya hati juga bukan gaib. Walau ada kubur. Dan sah semaya mayat atas kuburnya yang lain daripada Nabi. Kubur Nabi yang ada semaya. Aku satu di bawah. Maka tidak sah semaya atas kubur Nabi. Kita pergi ziarah Nabi di Madinah, untuk takbir 4 kali semaya, tak boleh. Karena hadis la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah laknat akan Yahudi Nasara, mereka itu menjadi kubur-kubur Nabi mereka ke masjid. Yakni dengan semaya mereka itu padanya. Situ tafsir dia. Dan jika kemudian pada sudah hancur mayat sekalipun, boleh kita semaya. Tapi jangan kubur Nabi. Kita dengar khabar kata dia mati, baru tahu dah 3 minggu dah. Lepas kita pergi, boleh semaya. 3 minggu ni biasanya hancur dah kita kata. Dan gugurlah dengan dia fardunya atasnya muktamad. Terlucuk fardu jugalah kalau tak ada siapa buat lagi. Dan sah disemayakan mayat atas kuburnya itu sama ada ditanihkan dia dulu daripada disemaya ataupun kemudian daripada disemaya. Boleh belaka atas kuburnya. Sadahab disemayakan atas Nabi pada kuburnya, hak tu maka tidak sah kubur Nabi tadi. Tak boleh. Dan sah semaya atas mayat yang gaib daripada negeri. Ini hukum semaya gaib. Temu doa Malaysia nu atau WhatsApp mari terus semaya gaib. Ayah kita tak ada. Boleh. Tapi dah syarat dia ni tengok. Dan jika kurang pada masafah qasar sekalipun. Bukan nanti jauh. Masafah qasar 80 kilo lebih-lebih ya, 90 kilo. Tak siapa tak apa. Dan jika ada mayat itu pada lain pada pihak kiblat sekalipun, mayat tu sebelah lain ya, tak apa. Dan ya semayanya berhadap kiblat. Bukan nak hadap penuh nak kiblat lah tu semaya. Maka tak disyaratkan ada mayat yang gaib itu pada pihak kiblat. Hanya harus bagi yang menyembah yang mayat yang gaib itu membelakangkan dia akan kiblat. Boleh belakang. Mayat. Membelakangkan dia ni, membelakangkan mayat ni. Bukan belakang kiblat. Kerana setiap kita nak sembahyang kena hadap kiblat. Domain. Tetapi sembahyang gaib itu tak menggugur ia akan fardu daripada isi negeri mayat. Jadi kampung tu tak ada siapa dia sembahyang mayat. Kampung sebelah suku sembahyang gaib, tak terwujud fardu. Jadi hari juga ada kampung tak sembahyang. Lepas kat tani tak ada siapa sembahyang. Lepas tu orang suku Sakak sembahyang gaib, tak terwujud dah. Dosa situ. Jika tidak diketahui mereka itu dengan disembahyang oleh yang lain daripada mereka itu. Maka jika diketahui mereka, gugur fardunya pada mereka itu. Jadi kalau tahu kata kita tak sembahyang tapi dia mau sembahyang, gugur juga. Dan jika berdosa mereka itu dengan sebab ditakhir sembahyang sekali. Dosa tu suku tu.
Akan satu di bawah sikit. Ada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata bahawa Rasulullah memberi khabar, memberi khabar tentang kematian Raja Najasyi. Nabi kata Raja Najasyi dah tak ada. Kepada manusia, sahabat-sahabat, pada hari yang mati ia padanya. Hari Raja Najasyi mati, Nabi beri berita kata Raja tak ada dah. Dan keluar ia dengan mereka itu Nabi tu. Dua Nabi lah sekali sahabat pada musalla. Maka membuat sah ia dengan mereka itu dan bertakbir. Ia 4 kali takbir. Jadi Nabi kita semaya ro'i atas Raja Najasyi. Ya, sekali dengan sahabat pakat-pakat semaya belakang. Semaya atas Raja Najasyi. Ada pemayak yang hadir pada negeri. Ada pemayak yang hadir pada negeri. Maka tidak sah semaya atasnya, melainkan mereka yang hadirkan dia. Kita duduk di kampung, kita nak semaya gaib, tak boleh, kita kena pergi. Negeri ni Korea, petepuh kita ada yang mati, lepas tu semaya gaib di pondok. Tak boleh, kerana kita duduk di tempat kampung ni. Dan jika negeri itu besar sekalipun, kampung luar, wah, kampung tak boleh, dia kena orang suku-suku. Kenapa? Kerana mudah hadirnya akan banyak pada wali. Kita nak pergi mudah kalau kampung kita. Dan jika kesukaran hadir kepada mayat kerana umpama dihabaskan dia. Jadi kita dan kampung kita juga nak kita leh. Dia bawa belak sentuh baik kita leh ataupun sakit. Kita ni nak kita leh, kita uzur kita sakit tapi nak semaya banyak. Harus semaya gaib atasnya aujah. Boleh tak? Kampung kita dah, tapi ingat kata nak pergi kita tak sihat, kita uzur, tak apalah semaya di rumah. Boleh tak tu? Asalnya tak boleh pada asalnya. Dan mayat yang di luar kota yang hampir dengan kota. Dulu ada kota istana ni. Mayat luar kota tapi dekat dengan kota. Seperti hukum yang di dalam kota. Seperti dalam dah. Karena tidak masyarakat hadir. Maka tak ditilik bagi haruh kosa padanya. Seperti kata Syekh Ziyadi. Kita tak tengok debat kosa dah tu. Kata Syekh Ibn Qasim pada Hasyiah Tuhfah. Ya Tuhfah ni Ibn Hajar Syarwani Batu Ibn Qasim Al-Ubadi. Orang buat Hasyiah 2 orang. Kita Tuhfah tu. Hak balik dalil ataupun balik bawah tu 2 orang. Ibn Qasim pun buat. Lepas tu Syarwani buat juga. Dia kata bermula yang mutajih yang bermula pendapat yang ternyata wajah dan sebuah dalil itu mutajih. Wal mutajihu yani wal qaulul ladzi aqwa wajhan. Ada gitu. Bermula perkataan yang kuatlah sebuah dalil. Nyatalah sebuah dalil. Bahawa yang diiktibarkan itu masyaqqah dan ketiadaan masyaqqah. Kita kira susah, kata susah tu ialah maka sekira-kira masyarakat hadir dan jika dalam negeri sekalipun semaya lah. Kerana besarnya dah ataupun seumpamanya sahlah semaya gaib. Dan sekira-kira tidak masyarakat hadir nak mari mudah tak ada payah apa dan jika luar ada kota sekalipun tak sah semaya lah. Jika dia mudah dengan tak mudah dia. Kalau mudah tak sah semaya gaib, kalau payah semaya gaib tak apa. Dan kata Syekh Ramli dari kitab Nihayah, bermulanya aujahnya pada segala dusun yang sangat berhampir-hampir. Kampung dekat-dekat, kalau dia rapat-rapat, bahawasanya ia seperti dusun yang satu. Kampung rapat-rapat ni adalah hukum seperti satu kampung. Masalah kita dah semuanya gaib. Ni kampung. Tapi berepek belakang, kampung suku-suku. Dihukumkan kampung tu kampung sesor. Masalah apa? Semaya gaib. Kalau kita uzur, main rumah tak apa. Tapi kalau kita tak uzur, tak ada semaya. Itulah. Kata Syekh Ibn Hajar lagi kitab Tuhfah. Ibarat Tuhfah di bawah tu, setengah tu kita sebut lagi. Ada bawah. Dan tak dapat tidak daripada dizankan bahawa semaya itu dimandikan. Kita nak semaya gaib ni, kita sangka kata mayat sudah kena mandi. Sebab tu kalau kita kata orang Malaysia, orang jauh lah. Atas Mesir kata, tak ada dah ayah kita.
Tolong semaya goib sikit. Kita nak tanya, tanah pergi mana? Semaya pergi mana sana? Kadang-kadang mau mati pak dia ajak berita kita, tak boleh semaya lagi. Dia kena mani banyak pak dia dulu. Dia kata nak sipai ni dia lepas sana pukul 4 semaya. Jadi kita semaya malam-malam tak apa, lepas dia urus dah. Ni dia tak ada sipai apa lagi, kita telefon, kawan buat dah semaya goib tu. Ayah mati setengah jam tu. Tak boleh lagu tu. Dia kena mandi dulu, nak mandi. Kena zon kita. Seperti bagaimana melekatkan dia itlaq mereka itu fuqaha lah. Bahkan yang aujahnya bahawa seharus bagi orang yang semaya bahawa ia taklikkan niat dengan mandi. Niat semaya goib ni kalau dia mandi dah, tu taklik dengan mandi. Aku semaya tamayaknya goib nama tu kalau dia sudah mandilah, kena taklik. Harus kita taklik. Maka ia niatkan semaya atas mayat jika dimandikan dia. Itu dia panggil taklik jika dimandi. Habis itu. Lepas tu di bawah tu panjang tu kita ambil dalam kitab Hawashi Sya'rah atau buat lama. Kata musannif atas dengan hasiah Hawashi Sya'rah tu lah ya. Aku dua. Kata musannif pada Hamis ni pada nota kaki dalam kitab Sya'rah muka surat 78 ni tombak lama ni. Kita rasa tombak ni tombak lama lah. Tombak lama. Awasi dia. Rumah tu satu tombak lama. Kau lupa penuh tepi hasah. Tapi yang tombak baru tu tak ada mana ada mazhab. Dia kata ketahui olehmu bahawa kami sebut kami beberapa masalah bergantung sebabnya dengan banyak pada tepi kitab ini. Kitab ini kitab Sya'rah. Asal tepi kitab ini kitab Sya'rah. Kerana ada munasabah antara bab menyatakan semaya tamanya yang tersebut dalam kitab ini dan antara beberapa masalah yang kami sebut pada tepi kitab ini pada pihak keadaan tiap-tiap daripada tersebut itu bergantung dengan banyak. Itu banyak masalah tu. Satunya antara kita ambil setengah-setengah. Mas'alatun tidak makruh semaya tahmayak pada kubur bukan sunat ia seperti tersebut dalam hadis Syaikh ini. Dan berkata dengannya oleh jumhur. Faidatun pula bermula mencapakkan pohon kayu yang hidup atas kubur itu telah mengelakkan dia oleh setengah ulama dan mengingkarkan dia oleh Khattabi. Dia campak bukan tanah. Ini hukum apa? Hukum kita tabur bunga tak kubur. Kalau sudah tanah ambil bunga. Boleh tak? Ini mencampurkan pohon kayu ni contohnya bunga. Orang tak tahu batai kayu, bunga tak. Ambil bunga tak tabur tak kubur tu. Sini yang kata mengelak oleh setengah ulama. Tapi Al-Khattabi kata tak boleh ingkar. Masalah khilaf. Kalau kita tengok dia mentabur bunga apa tu, tak sudah kata buatlah masalah dah khilaf. Ada yang mengelak kata boleh. Adapun menanamkan pohon kayu atas kubur, tanam terus. Murak atas kubur ni betul dengan banyak. Itu tak kubur. Bukan tanam dalam kawasan kubur. Itu makbarah. Dan didiruhkan dia. Maka jika membawa kepada sampai basah-basah ataupun sampai akar pohon kayu itu kepada mayat, maka haris. Halih. Lepas tu kalau kita nak tanam pohon tak kubur, jangan nak tanam jenis pohon hok besar lah. Tanam jenis pohon carok. Seperti pohon carok. Ada orang dia hijau nak bulat lah. Ada pohon keladi. Ada pohon dia, pohon mani ada. Akar apa bawah tak boleh haris. Tambah 4 pohon tak kubur je. Jadi tak boleh. Akar. Ini kita kena ukar juga. Kalau kubur yang ada pokok besar-besar, kita nasihatkan terbaik tahu lah. Sebab kita tanam ni, itu yang mengistighfarkan bagi mayat. Tapi kalau akar tu siapa tak boleh. Akar siapa, yang mayat dengan tanah bukan duduk dalam sangat pun. Bukan dekat dada kita ya. Jadi kalau akar tu bawah haris. Dan jika tidak, maka makruh ia. Sebagai makruh amat sangat. Makruh tahrim. Tanzih kan. Dan terkadang dikatakan haris. Intaha ni bo dengan ring ni barangkali lah. Bo dengan ring bukan itu nama kita Bugyatul Mustarsyidin.
barangkali, tapi kita tak buka tengok. Kitab Bughyatul Mustarsyidin ni kitab ulama Yaman, kita melengkapi 3 jilid kita ni, atau buat bagulah dan minhaj. Ngaring tu bukan macam bar gitu dak tu, bukan barawi dak. Bughyatul Mustarsyidin. Jadi istilah tu kitab ni kita maklumat kita tahunya kalau kata intah ngaring tu Bughyah Mustarsyidin. Jadi untuk nak cerak mana kita pergi buka. Kalau ada tulis ibarat tepi dia. Ibarat Bughyah. Dan sunat ditaruh anak batu yang halus-halus tak kubur. Tengok. Setengah kubur je tabur nak batu. Bukan batu nasi besar tak. Anak batu putih-putih. Sunat. Dan sunat dipercikkan kubur dengan air. Pakai tanah, cik. Jiruh. Air. Dan sunat ditaruh batu nasi pada kepala kubur dan pada kaki. 2 hotel lah. Dan sunat pula ditaruhkan atas kubur pelepah taman yang hidup dan daun selasih. Seperti selasih. Daun selasih. Pokok. Apa selasih yang panggil? Burapa. Tu dia panggil selasih lah. Yang hidup dan umpama keduanya seperti daun bersim. Lagu mana rupa tak tahu. Dan daun lepak. Tak kenal lah ni. Tak kenal daun lah. Dan daun khas. Barangkali nama Arab lah tu ni. Kita tak kenal dah ni. Daun lepat, daun khas. Lagu mana rupa tak tahu. Itu panjang lagi dah pembahasan dia. Di sana sikit kita ambil betul-betul lah. Masalah tu bermula memasuk binatang pada perkuburan. Tanah apa? Pegang lembu, pegang kambing di tanah kubur. Hanya kampung banyak kat ni. Dan menjinak-jinak ia akan kubur. Itu makruh sebagai makruh yang amat sangat. Lebih pada menjinak anak anda dengan sendiri. Kalau tak berak, dia berak tak boleh. Masuk tanda tak pegang lembu ke apa semua. Kalau tak berak, dia berak najis kubur pula. Bagus tu berak tak royak. Tak pula tak basuh, tak jakur tak. Dan telah berkata oleh berbilangan ulama dengan haram duduk atas kubur. Ini masalah duduk. Mas'alatun. Bermula menyapu-nyapu anggota dengan kubur itu, kata Imam Ahmad tidak mengapa dengan dia. Kerti nyapu anggota dengan kubur. Ambil tangan gosok di kubur. Ini Wahabi orang belakang ni. Kita pergi di kubur, ambil tangan kita sapu. Sapu di kubur, di batu nesek, kata Pak Bina kubur. Imam Ahmad kata boleh, tak ada mengapa. Kata Syekh Tabari haruh ia. Boleh haruh. Bukan kita dah etikok kata kubur memberi bekah. Tak. Tadi kali kita kata nak ambil tabarruk, kok tumor lah. Barakat. Dan atasnya perbuatan ulama dan salih. Kata Imam Nawawi makruh didempekkan belakang dan perut dengan jidat kubur. Hepek. Dan menyapukan dia dengan tangan. Makruh. Dan mengkucukkan dia akan kubur. Kucuk kubur tu makruh. Jadi hak ni Wahabi ingkar sangat ni. Sebab dia mau kata orang duk kucuk kubur, duk ambil tangan sapu di kubur, hak ni hak duk semua kubur je bang. Tak. Pegangnya mereka lah. Pada hak orang yang buat tu bukan ada semua pun. Salah satunya sebagai ambil barakah. Kubur-kubur salihin ke apa semua. Ni ada sebut di sini. Hanya lagi tu lah. Itu mula ada masalah macam-macam belakang tu. Habis itu. Kita pergi kepada mati. Dan tidak sah disemayakan mayat yang sudah dikuburkan. Dan mayat yang gaib pada negeri itu. Tidak sah melainkan oleh yang ada ya, daripada mereka yang fardu atasnya semayakan dia pada waktu mati seperti ya aki. Orang yang nak semaya gaib ni syarat masa mati dia kena berakal. Faham tak gitu? Orang mati di sana dah kita duduk rumah. Kita masa tu kita akan balik dah. Tu bagus sah ya gaib. Lagi pula Islam lagi suci pada haid dan nifas waktu mati tu, bukan waktu semaya, waktu mati. Jadi kalau masa dia mati, satu orang tu tak ada balik lagi. Baru start dia baru balik.
Hak tu kalau nampak zahir, makna tak sah semaya gaib. Sebab apa? Sebab masa dia mati, dia tak jadi ahli bagi semaya. Kita nak masa orang hak mati tu, masa tu orang nak semaya tu ahli dah, baru boleh. Masuk itu lah. Masuk itu. Adapun yang kafir ataupun yang pada waktu matinya, maka jika Islam ia ataupun suci kamar daripada matinya sekalipun, tertegahlah semayanya, tertegahlah atasnya disemayakan dia akan sembahyang gaib. Demikian lagi yang gila, yang senyuman daripada gila, ataupun kanak-kanak yang balik ia budak lepas tu balik pun kita hurai dah. Amal dia daripada matinya dan dulu pada dimandikan dia, maka tertegah atasnya disemayakan dia. Tak boleh semaya dah. Baik, dah salah dah. Jadi orang yang nak sembahyang gaib ini siapa? Orang yang nak sembahyang gaib ini kalau masa demo tu mati, kita ni dah balik dah, kita dah Islam dah, kita bukan budak lagi. Kalau kita tu budak, bermulai balik, kita bermulai dia mati tu, kita baru balik, kita tak ada sembahyang. Atas mayat gaib dah, tak boleh. Sebab bukan ahli. Dan jika diniat imam semayakan mayat yang gaib dan diniat makmum semayakan mayat yang hati, paling dah. Imam semayakan gaib, kita niat hati ataupun akasnya, maka iaitu harus juga, boleh juga. Dan tidak disyaratkan jemaah pada semayakan mayat, hanya sunat juga, ke satu di bawah. Yakni tidak disyarat pada semayakan mayat tu jemaah, bahkan harus berseorangan. Seorang boleh. Kerana bahasa Nabi, lamma mata fasalla alaihi nas fauja. Tatkala wafat ia, maka semaya atas Nabi oleh manusia sepuak, ramai sepuak. Tetapi disunat jemaah kerana hadis Malik bin Hubairah. Bahasa Nabi bersabda, tidak seorang muslim yang mati ia dan disemayakan atasnya tiga sah daripada orang Islam, malaikat wajib ia, yakni mewajib oleh Allah baginya syurga. Ini kelebihan. Sebab tu semaya ni dia nak ramai. Mayat mana-mana mayat, kalau orang semaya buat tiga sah, mayat tu mewajibkan syurga. Maknanya sengkau baik lah kita katanya. Tak, kalau mayat tu orang yang beriman, maka mewajibkan syurga serta makbul doa orang semaya. Kalau kau ramai lagi molek, ramai lagi molek. Jadi kita adat kita hari ni nak sembahyang ramai tu kena perlu kepada modal yang banyak. Situ dah kita kena teliti sikit dah. Nak orang sembahyang ramai, kena padah ramai. Padah tu kena minyak kita dah. Padah tu minyak kita, kena bagi duit, sagah hati kena bagi. Soalnya duit tu duit siapa? Itu kita kena halusi. Kalau kita ambil duit tarikah, kau tak boleh. Sebab hukum duit tarikah ni dia jatuh jadi pesaka ramai-ramai. Kalau warasah tu reda belaka, maka dibolehkan ambil duit banyak tu. Maka kebanyakan kita tilik hari ni yang hodok pada semuanya ambil duit siapa? Duit banyak tu. Tak kena tu. Ada asal semuanya banyak fardu kifayah. Orang lain kampung je bukan kena upah. Tapi kalau kita kata kita ambil duit kita, ayah kita mati, saya sanggup untuk 50,000 untuk nak gerbang untuk ayah, bukan berhutang, bukan gapodak, bukan nak cabut saka, silakan buat. Adik kita kata aku tak mau duit ikutmu. Tapi lepas pada semaya, jangan kita tutup balik. Duk 2-3 apa kita cari pak. 50,000 duit pun kau nak, biar nak bayar. Tak boleh tu, tak kena lah. Tak kena lah tu. Kerana kita sanggup nak wih dah dulu. Kita nak gerbang untuk ayah dah. Lepas tu kita kata masalah tu kena halusi sikit. Lepas kalau kita ambil duit tarikah, takut-takut mayat tu, hak makan pesaka tu anak yatim ada. Lepas tu susah. Adik kita hak yatim tak balik 2-3 orang lagi, dia ada hak harta ayah dia, ayah kita ni. Lepas tu, bila ada hak, yang nak izin tak boleh, dia bukan-bukan lah. Hak tu susah lah. Bahkan kalau kita balik belakang pun, setuju belakang, tak buat kita 4-5 beradik untuk nak buat kat ayah 50,000. Bolehlah kata 50,000. Buat kita setuju belakang, tak ada apa lagi. Bila bagi pesaka, kita kan bagi hak mana lebih tu kan. Dah setuju belakang dah. Cara kena halusi lah sikit tu. Masa dah panggil panjang ramah tu. Molek ya molek. Kerana kau ramah lagi kau molek.
Masalahnya duit tu lah. Kita kena urus duit siapa, duit mana tu lah. Kalau duit tarikah, jawabnya hukum tak boleh. Sebab tak wajib. Duit tarikah ni wajib apa akan kapal, upah gali kubur, upah orang tanam mayat, upah orang menanggung. Semaya tak wajib upah. Paling duit, tak kena lagi, pinggir lagi, beratus teh, baca semaya hadiah lagi, jak beratus siapa tak. Kalau duit banyak salah. Salah perkataan ni. Salah kerana belum tentu harta siapa tau. Tak tahu biar lagi tu, kerana tarikah wajib dibagi. Utai tak bayar lagi. Sebab tarikah lepas pada kain kapal, utai tu di situ. Lepas utai baru wasiat. Nak bagi lama lagi. Nanti dia kena urus cara halus sikit lah situ tu. Sebab adat tu yang panggil dok buat tu lagu tu dah hari ni. Adat. Kita balik kita pergi semaya demo padah, tak ada wujud soal duit mana-mana, pergi semaya kelik beras bukuh telur roti sudah lah kita ni. Pada kita tanya Tek Men, saka bagi lagi duit mana? Tek Men tak berapa aku tak ayat dah pondok ni. Pandai-pandai dah. Kita kena pergi semaya kelik. Saka ada tapi tu yang muah tu kena halus sikit. Jangan nak pandang ramai. Itu nasihat lah, nasihat. Kalau ada kena pisah muka sikit-sikit pisah muka. Supaya buat kat 7 hari 7 malam buat kenduri sampai 40 tu. Hukum buat kenduri kematian adalah benda tu harus dan boleh pada. Tapi soal duit mana tu? Duk beli ayam anak malam kambing buat 7 hari lembu 40. Duit mana? Kalau ambil tarikah salah. Sebab tarikah ni akan bagi tauzik fak makan pesaka. Kalau 4 balik, 10 balik, 10 balik. Lepas tu 10 orang izin tak? Abai kata kucang, Pak Ngoh kata aku tak ui, bosu kata aku setengah boleh. Salah lah. Duit kita nak buat belanja 40. Jadi kena ui laki lah sikit situ tu. Laki situ. Berarti molek lah situ tu. Awak sampai 100 hari pun nak. Tunggu kubur lagi. Lepas tunggu kubur 35,000. Duit mana tu kubur? Cabut duit tarikah. Tarikah hak siapa? Kalau mu anak sorang tak apa. Kerana pesaka kita belakang. Nampak dah. Kita sorang adik-beradik adik tak ada siapa dia pesaka hak ayah kita hanya boleh makan. Maka lagilah mu sorang. Upah tunggu kubur, wak makan 7 hari, wak gapo, wak wak gapo. Jangan duk gaduh dengan harta peninggalan si mati. Nak buat kocek suku. Silakan. Pakat buat kita. Mu nak buat tu kapal 7 hari ayah ni, aku boleh beli air. Mung aku beras 2 gundi peribadi. Aku pula tak apalah tapel buah labu aku buat. Tak apa buat lagi. Panggil baca Quran. Aku boleh upah untuk pakai baca Quran pinggir stage sore. Buat tu. Baru cuci. Kalau tidak jadi kelompok tak. Lepas tu kalau hujah mari kita jawab ke mana? Wahbi kata mana buat ke mana? Halah kita tu. Tak kenal kita buat lagu tu. Halah kita selalu dah. Nak buat kena dengan jalur molek baru tak apa. Dah buat 7 hari main duit man. Ikutku, jawab ikutku tu. Kena jawab jelas. Duit tarikah salah. Salah tu benda dia. Halah kita ada. Kerana duit ramai. Duit ramai. Itu je panggil adat yang melaju kita lagu tu lah dia hari ni. Banyak lagi lah benda-benda yang kita kena duk peki sikit-sikit sebanyak tu kita jangan nak buat sekaligus. Jadi masalah pula dia panggil. Lebih lagi kita sebagai ketua kampung kena halusi sikit situ. Kena bagi lain sikit lah kita kata bab tu. Habis. Sakat tu dulu lah. Sebab suruh tu sambung insyaAllah. Dan sunat bahawa berdiri imej yang menyembahyangkan banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahna bil arifin dalam qulubana. Ja'al amalana khalisatan liwajhil karim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil